Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanani daripada MIH Reka dan Bina Siam Berhad. Hari ini saya berada di Merlimau, Melaka. Okey, ini adalah rumah Puan Sarah. Terima kasih diucapkan pada Puan Sarah kerana sudi untuk reka dan bina rumah bersama kami di MIH. Okay, sebelum tu rumah ni mempunyai 3 bilik dan 3 bilik air. Panjang dan lebar rumah ini bukannya adalah 46 kaki kali 37 kaki dengan total keluasan 1494 kaki persegi. Okay, dan ini adalah pandangan sisi kanan rumah. Okay, seperti biasa binaan kami di MIH adalah menggunakan bata merah dan atap genting saga legenda. Okay, kalau anda boleh lihat, dekorasi luar rumah kami berikan secara percuma. Okey, dan longkang perimeter ni pun kami berikan secara percuma. Dan pipe air ni anda akan dapat 2 secara percuma di bahagian luar lah daripada aspek kami. Okey, tingkap ni adalah tingkap casement, tapi tuan rumah upgrade kepada tingkap powder coated hitam yang dikira upgrade lah ya. Okey, dan di bahagian sini kalau anda lihat, cat kami menggunakan cat jenama Jotun di seluruh rumah. Di luar dan dalam kami menggunakan cat Jotun. Anda boleh memilih 3 warna di bahagian luar dan 1 warna di bahagian dalam. Terpulang kepada anda. Tapi kalau anda 1 warna, kalau macam ni, kalau anda boleh lihat, ni menggunakan 2 warna, warna putih dan warna coklat tak salah saya. Yang tu boleh juga, tak ada masalah. Tapi kami berikan 3. Kalau anda nak menggunakan 2 warna pun boleh, 3 warna pun boleh, terserah anda. Ini adalah bahagian teres hadapan rumah. Kalau anda boleh lihat, pintu menggunakan pintu security door jenama Nest. Ni dikira upgrade. Dan rumah ni upgrade kepada wiring 3 phase, so ada tambahan lah. Dan di bahagian atas ni pun untuk teres pun kami berikan kemasan plaster healing berserta dengan cornice. Jadi kami berikan di seluruh ruang kecuali di bahagian bilik air. Sebab bilik air kami berikan kemasan tas penuh sehingga ke healing. Dan seperti biasa binaan kami adalah binaan yang bertangga. Ini semua dalam aspek kami. Trademark kami adalah binaan yang bertangga. Dan kemasan tas seluruh rumah ni pun memang ada dalam spek kami. Untuk design tas dan segalanya itu anda boleh tentukan sendirilah. Okay, dan ini adalah pandangan sisi kiri rumah. Ya, saya cuba tunjukkan dengan lebih jelas. Okey, ini adalah pandangan sisi kiri rumah. Kami menggunakan atap genting dan bata merah. Itu dalam spek kami. Dengan harga yang kami tawarkan, itulah anda akan dapat. Dan spek-spek yang lain juga. Kami menawarkan 3 package. Package ekonomi, package standard dan package premium. Kalau anda nak tahu dengan lebih jelas, boleh saja hubungi kami dan kami akan terangkanlah dengan lebih jelas mengikut spek-spek yang anda mahukanlah. Okay, dan ini adalah kemasan luar rumah. Kami berikan secara percuma tahu. Kalau untuk Sierra plank, coping, yang ni semua kami berikan secara percuma. Okay, jom saya tunjukkan. Ini adalah pandangan sisi kiri belakang. Okay, jom saya tunjukkan bahagian dalam. Kita ikut pintu sliding door ya. Okey, dan ini adalah ruang tamu. Saya tunjukkan dulu, ini adalah ruang tamu. Okey, untuk ruang tamu ni berkeluasan 14 kali 15 kaki. Dan untuk spek dalam rumah, ketinggian daripada lantai ke ceiling kami berikan adalah 11.5 kaki. Itu dalam spek kami. Dan ini adalah bahagian ruang keluarga. Ini adalah ruang keluarga. Dan di sebelah sini adalah ruang makan. Sekejap. Ini adalah ruang makan. Okay, saya cuba tunjukkan dengan lebih jelas ya. Untuk pandangan ruang tamu dan ruang makan dan ruang keluarga. Okay, ini adalah pandangan daripada ruang tamu lah. Untuk ruang tamu, ruang makan dan ruang keluarga di sebelah kiri saya ni. Okey, kalau anda boleh lihat kemasan plaster ceiling berserta dengan cornice ni semua memang dalam spek kami. Kami berikan untuk pintu, memang kami berikan pintu molded door. Pintu molded door.
dengan kemasan cat jota lah. Yang ni. Okey, ini adalah kemasan cat jota yang seperti saya katakan tadi. Anda boleh memilih satu warna di bahagian dalam. Okey, sebentar saya tunjukkan bahagian dapur dahulu. Okey, untuk bahagian dapur ni dikira penambahan lah atau rumah tambah 7x15 penambahan di bahagian belakang ni. Okey, kalau anda boleh lihat tingkap ni, tingkap kotak-kotak ni semua upgrade menggunakan cermin EMG, cermin yang hijau kecerah-cerahan sikit. Okey, dan anda boleh lihat menggunakan atap metal deck ni, semua ni dikira upgrade lah. Ada penambahan di bahagian dapur, maksudnya bahagian dapur ni dikira tambahan. Okey, untuk tabletop kami berikan secara percuma kepada pelanggan kami, dan ni adalah sinki standard kami, dan kami berikan tabletop ni bersama dengan backsplash. Dan untuk tiles ni semua anda boleh tentukan. Ini adalah tiles yang dipilih di bahagian bawah. Okay, untuk sliding door ni pun dikira upgrade. Okay, ini adalah pandangan ruang makan dan ruang tamu daripada sudut dapur. Okay, jom saya tunjukkan bilik 3 terlebih dahulu. Okay, ini adalah bilik 3. Ada peralatan sikit lah. Okay, untuk keluasan bilik 3 ni berkeluasan 10x12 dan mempunyai satu bilik air di bahagian dalam. Saya tunjukkan. Okay, ini adalah pintu bifold door. Ini dikira upgrade. Okay, untuk spek bilik air yang kami berikan adalah kemasan tas sehingga ke ceiling, kelengkapan sanitary asas, dan ini adalah tas yang dipilih. Okay, untuk bilik air ni berkeluasan 6x5 kaki. Okay, ini adalah pintu bifold yang saya katakan tadi. Ini adalah pintu bifold yang ada upgrade. Yang kami berikan adalah pintu PVC door jenis lebat. Dan jom saya tunjukkan. Okey, ini adalah pintu PVC door yang dalam spek kami. Yang saya katakan tadi adalah jenis yang tebal. Okey, ini ketebalannya adalah boleh membuatkan tombol. Okay, dan ini adalah bilik air 2. Okay, untuk bilik air 2 ni kalau anda lihat sama juga, setiap spek kami berikan sama. Spek bilik air adalah kemasan tas sehingga ke ceiling, kelengkapan sanitary asas iaitu adalah shower, toilet bowl dan sinki. Yang ni semua adalah standard kami. Okay, dan ini adalah tas yang dipilih. Okay, untuk bilik air ni berkeluasan 8x5 kaki. Okay, dan jom saya tunjukkan bilik 2. Okay, ini adalah bilik 2 yang berkeluasan 10x12. Tapi tas saya, design tas ni di-upgrade. Tapi nanti apa-apa saya akan confirmkan semula. Okay, yang terakhir ini adalah bilik utama. Bilik utama ni berkeluasan 12x12. Juga menggunakan pintu molded door dengan kemasan cat jenama Jotun. Ini menggunakan Jotun yang matte. Okay, ini adalah bilik utama. Kemasan plaster ceiling berserta cornice. Okay, tingkap ni ada upgrade. Dan ini adalah tas yang dipilih. Tingkap pada kotak ni semua dikira upgrade lah. Yang kami berikan adalah tingkap casement NA. Dan mempunyai satu bilik air di bahagian dalam menggunakan pintu PVC. Ini semua dah dalam spek kami. Dan saya ulang semula, untuk spek bilik air yang anda akan dapat adalah kemasan tas sehingga ke ceiling, kelengkapan sanitary asas iaitu adalah shower, toilet bowl dan sinki. Dan ini adalah tas yang dipilih lah. Okay, ini semua adalah spek standard kami. Kalau anda nak untuk package premium pun kami ada, kami berikan pintu bifold door, dan untuk package standard kami berikan pintu PVC door. Dan kalau untuk package premium, okay, antara spek yang anda akan dapat adalah kemasan L-box di ruang tamu. Okay, lepas tu anda akan dapat pintu bifold door, peralatan elektrik seperti lampu, downlight, kipas jenama Deka, dan banyak lagi lah yang anda akan dapat. Kalau anda nak tahu dengan lebih lanjut, boleh saja hubungi kami dan kami akan terangkan dengan lebih detail lah kepada anda. Okay, ini adalah pandangan ruang tamu, ruang makan dan ruang keluarga. Kami di MIH, kami bina rumah mengikut cita rasa anda dan bajet pelanggan.
Kalau anda nak rumah design yang jenis open space macam ni, kami boleh buatkan. Nak jenis ada dinding untuk nak lebih privacy pun kami boleh buatkan lah, mengikut cita rasa pelanggan kami. Kalau anda berminat nak beli rumah tersendiri, boleh saja hubungi kami dan kita boleh bincang dengan lebih lanjut. Saya rasa sekat itu saja daripada saya. Saya Hanani daripada MIH Reka dan Bina Sdn Bhd. Kami di MIH Reka dan Bina mengikut bajet pelanggan. Assalamualaikum.